Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Fiqhus Sirah oleh Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kita sampai pada muka surat 129. Kita sampai pada muka surat 29. Surat 29. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Rundingan dan juga tawaran baik. Menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq, pada satu masa Utbah bin Rabi'ah salah seorang pembesar Quraisy yang bijak dan jauh pandangannya telah menawar kepada Quraisy semasa di kelab mereka dengan katanya, wahai sekalian umat Quraisy, mahukah kamu sekiranya aku pergi bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan beberapa tawaran, semoga beliau menerimanya dan dengan demikian kita tidak lagi terancam dengan seruan agama baru itu. Mereka sebulat suara bersetuju dengan pendapat Utbah tadi. Memang tepat dan benar sekali pendapat saudara itu dan jalankan segera.
Jawab hadirin. Dengan tidak membuang masa, Utbah pun tibalah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah pun membuka hasrat hati dan kaumnya. Wahai anak saudaraku, sebagaimana kita ketahui bersama bahawa engkau adalah saudara sedaging dengan kami, berasal daripada keturunan dan baka yang mulia, dan seperti yang diketahui ramai, bahawa engkau telah membawa satu ajaran baru, memecah belahkan kaum puak kita, di samping engkau selalu mengolok-olokkan dan memperbodohkan penyembahan berhala. Maukah sekiranya aku tawarkan beberapa perkara, semoga engkau dapat menerima sebahagian daripadanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Abul Walid, saya cuba mendengarnya. Baik. Kita baca, dan sebelum ni dalam kisah apa yang berlaku sebelum ni, di antaranya penyiksaan yang diterima oleh orang Quraisy, yang peristiwa penyiksaan ini berlaku selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Apabila Nabi mengisytiharkan diri sebagai rasul, maka bermula sejak daripada itulah orang-orang musyrikin Mekah mengenakan berbagai tentangan dan juga permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila melihat keadaan orang Islam tak berganjak, walaupun diseksa, ada yang buta mata, ada yang dibunuh, ada yang syahid. Ammar bin Yasir, suami isteri mati dibunuh, disula dalam keadaan yang menyiksakan sehingga mati, yang merupakan syahid yang pertama dalam sejarah perjuangan Islam. Bilal bin Rabah, bagaimana dia diikat kaki dan tangan, diseret keliling kota Mekah, dipaksa balik kepada agama asal, tapi Bilal tetap mempertahankan keimanannya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain disiksa dalam keadaan yang amat menyedihkan. Walau bagaimanapun, keadaan itu tidak sedikit pun mengubah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengambil tindakan untuk melakukan penawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan, mudah-mudahan kalau tak boleh cara kasar, kita guna cara halus. Beri tawaran kepada Nabi supaya Nabi tinggalkan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada pembesar Quraisy yang berpengaruh pada ketika itu, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, dia ada dua beradik, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Dia di antara pembesar Quraisy ataupun di antara pemimpin Quraisy yang bijak dan juga jauh pandangannya, menawarkan kepada Quraisy, maukah kamu kalau aku pergi jumpa dengan Muhammad dan aku berikan beberapa tawaran kepada dia? Kok dia terima tawaran yang aku nak tawarkan kepada dia, dengan syarat kita minta kepada dia supaya dia berhenti daripada menyampaikan Islam dalam masyarakat kita ni. Sebab kita duk tengok, kerana agama yang dia bawa ni lah menyebabkan pecah belah masyarakat Arab. Itu adalah pandangan dan juga pendapat mereka yang memusuhi Nabi SAW. Lalu akhirnya, apa yang dicadangkan oleh Utbah bin Rabi'ah ini disetujui oleh pembesar-pembesar Quraisy. Lalu mereka kata, memang benar dan tepat pandangan kamu. Betul apa yang kamu rasa tu, wahai Utbah. Cuba tengok dengan cara demikian. Makna pergi berjumpa dengan Muhammad, kemudian tawarkan kepada dia dengan tawaran-tawaran yang kamu rasa akan mungkin dapat
menggugat kedudukan dia, ataupun mungkin dia berkenan, ataupun mungkin dia berminat dengan tawaran kamu tu, dengan syarat dia berhenti daripada bawa Islam supaya pengaruh kita ni tak hilang. Tu je sebab yang mereka lawan Nabi SAW. Sebab mereka duk nampak orang makin meninggalkan mereka dan mengikut Nabi SAW. Dengan demikian mereka bimbang pengaruh mereka, kedudukan mereka sebagai pemimpin, sebagai orang kata apa, orang besar di kota Mekah akan hilang. Bila ramai duk ikut Nabi SAW, maka menyebabkan pengaruh hilang. Bila pengaruh hilang, pangkat tak ada, jawatan tak ada, duit pun tak ada. Itu yang jadi takut sangat tu. Macam-macam mereka nak sekat Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah. Kalau kita baca dalam sejarah, Utbah bin Rabi'ah ni dibunuh dalam peperangan Badar oleh pak menakan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ada dua saudara, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Baik. Kemudian dia mari jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata ke Nabi, ya wahai Muhammad, maukah kamu sekiranya aku tawarkan kepada kamu setelah dipersetujui oleh kawan-kawan dia di kalangan Quraisy Mekah. Maukah kamu aku tawarkan kepada kamu beberapa tawaran? Kata Utbah, dengan syarat kamu tinggalkan apa yang kamu bawa ni lah. Lalu Nabi kata, cerita, tengok aku nak dengar tawaran yang kamu bawa pada aku ni. Maka berkatalah Utbah, sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan harta kekayaan, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lebih kaya raya di kalangan kami. Bila Utbah bin Rabi'ah mari kepada Nabi, buat tawaran kepada Nabi, maukah kamu aku tawarkan kamu beberapa tawaran? Lalu Nabi kata, sebut tengoklah apa tawaran yang kamu nak berikan. Aku nak dengar. Lalu kata Utbah bin Rabi'ah, wahai Muhammad, kalaulah seandainya tujuan kamu bawa agama baru ni, tujuan kamu menyampaikan agama kamu ni dengan sebab kamu nak jadi kaya, dengan sebab kamu nak jadi kaya, maka kata dia, kami akan kumpulkan harta-harta kami dan kami akan serahkan kepada kamu supaya kamu ni jadi kaya dan orang yang paling kaya di kalangan kami. Supaya kamu ni jadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Kata Utbah bin Rabi'ah, kalau itu matlamat kamu, kamu bawa agama baru, pecah belah masyarakat, kalau dengan tujuan nak cari pengaruh, nak cari kekayaan, tak apa. Kami ni hak kaya di kalangan Quraisy ni, kami akan himpun harta kami seorang sikit, beri pada kamu, sehingga kan kamu ni jadi kaya, lebih kaya pada kami lagi. Yang pertama, sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan, maka kami sekalian bersedia bila-bila masa melantik engkau sebagai ketua kami, sekiranya engkau ingin menjadi raja. Yang demikian pun kami bersedia untuk mempertabalkan engkau sebagai raja. Kata Utbah bin Rabi'ah, wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu bawa tujuan matlamat perjuangan kamu ni kerana nak cari kemuliaan, nak jadi raja, pemimpin, ketua pada orang Arab Mekah ni, tak apa, kami lantik kamu jadi ketua. Pangkat, kedudukan, kami lantik, kami tabal kamu jadi raja, kata Utbah bin Rabi'ah. Yang demikian pun kami bersedia untuk mempertabalkan engkau sebagai raja, dan sekiranya segala tawaran tadi semuanya engkau tolak mentah-mentah, maka yang terakhir sekali kami bersedia membelanjakan harta kekayaan kami untuk mencari tabib, yakni dukun, bomo, untuk merawat engkau hingga sembuh. Maknanya dia memperolok-olokkan Nabi, seolah Nabi ni
Ya, gila lah. Itu yang panggilan yang dipanggil oleh puak-puak Quraisy Mekah terhadap Nabi. Gila dan sebagainya. Kan? Kalau dua tawaran ni pun kamu tak mau, wahai Muhammad. Harta, pangkat, jawatan. Kami nak beri harta pada kamu. Bahkan hak kami nak bagi lebih pada hak kami ada. Pangkat, jawatan. Kami lantik kamu jadi raja kami. Kalau dua-dua ni pun kamu tolak, wahai Muhammad. Aku rasa nak kena cari dukun untuk main berubat kamu lah. Sebab manusia biasa takkan menolak dua tawaran yang sememangnya menjadi rebutan dalam kehidupan manusia. Jadi daripada ingat perjuangan Nabi, dakwah Nabi, bermatlamatkan semua ni. Pangkat, jawatan, kekayaan. Kalau Nabi nak semua ni bukan takat hak mereka nak bagi, tu kita duk baca dalam kitab Barzanji kan. Warawadatul jibalu bi an takuna dhahaban fa abah. Gunung ganang bukit bukau tawar diri nak tukar jadi ketimah, nak beri kekayaan kepada Nabi, tapi Nabi tolak, Nabi tak mahu. Gunung ganang bukit bukau yang ada di kota Mekah kan, kaya tak tahu nak abang lah, tapi bukan hak tu matlamat perjuangan Nabi. Bila Nabi berjaya menguasai kota Mekah pun, apa yang Nabi ambil daripada kekayaan kota Mekah, harta, tak ada apa. Hidup dalam keadaan lagu itulah, sebelum daripada kenabian, zaman muda Nabi, selepas daripada kenabian, selepas daripada kemenangan pun, kehidupan Nabi tak pernah mewah dengan harta benda dan sebagainya. Karena bukan matlamat Nabi yang tu. Nabi nak bawa petunjuk hidayah agama daripada Allah dengan tujuan nak membebaskan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Utbah bin Rabi'ah, dia mati dalam peperangan Badar pada tahun kedua Hijri, dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Utbah bin Rabi'ah. Peperangan Badar ni satu tamparan besar kepada puak-puak musyrikin, pasal ramai pembesar-pembesar dia mati. Dibunuh. Abu Jahal mati kena bunuh. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan ramai lagi lah. Hak mana hak kepala masam, hak memang kepala masam tu ialah kota Mekah mati dibunuh dalam peperangan Badar. Cuma Abu Lahab dia tak kena bunuh. Sebab dia tak bi. Ada riwayat kata dia upah orang ganti dia, ada riwayat kata dia pun waktu tu agak berusia. Orang lain kan pak menakan Nabi kan. Anak Abdul Muttalib juga, Abu Lahab ni. Tapi balik daripada peperangan Badar, bila tentera musyrikin balik mari ke Mekah, dialah orang yang paling kalut nak tahu apa berlaku di Badar. Dia pergi ke rumah Al-Abbas bin Abdul Muttalib nak dengar cerita. Lalu marilah tentera-tentera daripada musyrikin hak balik cerita kepada dia. Dia kata, wahai Abu Lahab, kami tak tahu kami lawan dengan siapa. Hak mai tu kami tak kenal, kami tak tahu. Berpakaian serba putih, duduk atas kuda. Kaki kuda tu tak cecah ke bumi. Kaki kuda tu tak cecah ke bumi. Lalu hamba kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia masuk Islam dah masa tu kot. Al-Abbas masuk Islam tapi dia sembunyikan Islam dia. Kan? Sebab tu Nabi larang dia dibunuh dalam peperangan Badar tu. Lalu hamba kepada Al-Abbas dia pi orang kata apa? Dia mencelah. Dia kata itulah malaikat. Itulah malaikat. Abu Lahab dengar-dengar dia marah. Dia katuk hamba kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia katuk. Pukul. Isteri kepada Abu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ummu Fadl. Isteri kepada Al-Abbas, ayah kepada Abdullah bin Abbas lah, sepupu Nabi tu. Dia marah, dia ambil kayu, dia katuk Abu Lahab. Dia kata, hang berani katuk hamba kepada Al-Abbas ketika tuan dia tak ada di rumah. Abu Lahab tak berani balas balik. Isteri kepada Al-Abbas ambil kayu, pukul kena di kepala Abu Lahab, menyebabkan luka. Kesan daripada luka itulah menyebabkan merebak sampai menanah. Ini cerita dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtub ada. Menanah. Sehingga kan busuk. Orang tak berani pergi dekat dia. Tak lebih daripada seminggu lepas daripada peristiwa ni, dia mati. Punca daripada kena katok tadi lah. Mati. Bila mati,
busuk dalam rumah, orang tak boleh nak masuk, nak pergi urus mayat dia tu, tak ada siapa sanggup. Akhirnya kerana tak tahan nak biar lagi teruk busuk, mereka korek lubang. Ini cerita lagi tak surah. Korek lubang. Nak usung mayat dia tu pun orang tak sanggup, ambil kayu, jolok. Kayu, jolok mayat Abu Lahab ni, sikit, sampai jatuh dalam lubang. Nak pergi kamus tak ada siapa sanggup, last kali ambil ketiba tu lempak daripada jauh. Sehinggalah tertimbus mayat Abu Lahab dalam lubang kubur tadi ni. Ini satu penghinaan yang Allah timpakan ke atas Abu Lahab. Kenapa? Kezaliman yang dia lakukan, penentangan kuat dia terhadap Nabi SAW. Ni hak kita duk tengok. Mereka lah ni pun, Yahudi Israel pun, mentara hidup bolehlah buat gedebel, mati esok tak apa. Buat samsin, buat bongkak, sombong, seolah-olah dunia ni hak mereka. Lawan Islam, tentang dan sebagainya. And maka inilah kesudahan bagi mereka yang sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul. Tak ada apa nak sombong, tuan-tuan. Kesudahan kita, kematian. Mati itu, Allah timpakan sengsara yang tidak berkesudahan. Maka kata Utbah bin Rabi'ah tadi, dia kata, kalaulah dua tawaran ni pun kamu tak mau, hai Muhammad, aku rasa kamu ni memang tak sihat. Nak kena pergi berubat dengan Tok Bomoh. Itu kata Utbah bin Rabi'ah. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab dengan katanya, apakah sudah habis segala hasrat yang dicurahkan itu? Tadi dia kata, wahai Muhammad, aku nak tawar pada kamu beberapa tawaran. Kamu nak dengar tak? Nabi kata, cerita tengok, aku nak dengar. Dia pun sebutlah, kalau kamu nak jadi kaya, kami akan himpun harta kami akan beri kamu kekayaan lebih pada kami. Kalau kamu nak jadi raja di kalangan kami akan tabal kamu sebagai raja. Bila dia bercakap habis, Nabi kata, habis dah? Wahai Utbah, dia pun kata, ya. Maka sambung Rasulullah SAW, sekiranya demikian, maka dengarkanlah dariku pula. Maka kalau kamu dah selesai, Nabi kata, ni aku pula nak bercakap pada kamu. Dengar. Maka Nabi SAW membaca beberapa ayat daripada surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Habim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Nabi baca ayat tu. Kalau kamu dah selesai, dah habis bercakap, aku nak bercakap pula, dengar. Nabi bercakap dengan Nabi membaca petikan daripada awal surah Fussilat, beberapa ayat Nabi baca. Firman Allah, Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yakni Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, mereka tidak mahu mendengar. Mereka berkata, hati kami berada di dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah apapun kepadanya, dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Utbah pun mengikuti mendengar bacaan Rasulullah SAW hingga sampai pada ayat
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Nabi baca sampai tak ayat 13 ni. Lalu ayat dia kata apa? Jika mereka berpaling, yakni orang-orang musyrik yang diberikan peringatan tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran, kalau mereka berpaling, aku telah memperingatkan kamu wahai Muhammad dengan petir seperti mana yang telah menimpa ke atas kaum Ad dan juga kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah. Semua mereka tahu cerita ni, Ad, Samud dan sebagainya. Allah kata, kalaulah mereka berpaling juga setelah kamu datang untuk memberi amaran, memberi peringatan pada mereka, tapi mereka tetap tak mau beriman. Bukan mereka tak tahu kebenaran, mereka tahu, cuma tak mau terima tu sebab takut kedudukan jawatan terancam, pengaruh mereka hilang, orang tak sokong mereka dan sebagainya. Lalu Allah kata, kalau mereka berpaling juga setelah mereka menyedari, mengetahui kebenaran, maka ketahuilah bahawa sanya aku memberi peringatan bahawasanya mereka akan ditimpa petir seperti mana yang menimpa kaum Ad dan juga Samud. Bila Utbah dengar ayat 13 ni, Utbah pun menutup mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, memohon supaya berhenti bercakap kerana terpaku dengan ayat yang penuh ugutan itu. Bila dia dengar ayat tu, dia jadi takut. Ayat tu ayat ancaman. Maknanya kalau kamu berpaling juga daripada peringatan yang disampaikan oleh Muhammad setelah kamu menyedari kebenaran, Allah kata dia akan menimpakan atas kamu kebinasaan sebagaimana yang telah dibinasakan kepada kaum Ad dan juga Samud. Cerita ni semua orang tahu, kisah sejarah dulu mereka pun tahu bagaimana binasa hancurnya dua kaum ini kerana mendustakan Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Bila dengar ayat tu, Utbah pun kembali kepada sahabat-sahabatnya, lalu ia ditanya, apakah pengkhabarannya? Jawab Utbah, demi sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi barang sesuatu seperti mana aku dengar hari ini. Ia bukan syair, bukan jampi seloka, sihir dan bukan gurindam biarawan. Wahai kaum Quraisy sekalian, dengarlah cakapku ini. Berilah peluang kepada Muhammad, biarkanlah dengan usahanya. Demi Tuhan, sesungguhnya apa yang ku dengar tadi adalah suatu berita yang teristimewa. Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad terhampak ke atas kamu, maka tidak ada orang lain, hanya Muhammad saja yang boleh melepaskan kamu. Dan andai kata Muhammad boleh menonjolkan diri di kalangan bangsa Arab, maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahan kamu adalah kemegahan kamu jua. Jadi dia mari tadi awal kemah-kemah. Kononnya nak tawak ke Nabi dengan tawaran-tawaran supaya Nabi tinggal kerja dakwah. Bila Nabi baca ayat Quran ni, pun ni di kalangan cerdik pandai, orang yang faham bahasa, orang yang boleh membaca dan sebagainya. Bila dia dengar petikan daripada surah Fussilat ni, maka dia kata, demi Allah, aku dengar hari ni. Sebab masyarakat jahiliah pada ketika itu dipenuhi dengan, mereka berbangga dengan syair-syair hebat yang mereka karang, dengan bahasa-bahasa yang indah. Kan, pakat duk lawan aku, siapa boleh buat syair paling hebat dan sebagainya. Itu di antara jalan mereka cari makan, buat syair puji kawan ni, orang bagi duit, bayar duit upah dan sebagainya. Tapi bila dia dengar petikan ayat Quran ni, dia kata, demi Allah, aku dengar hari ni belum pernah aku dengar sebelum ni yang bukan rekaan manusia, bukan syair, bukan gurindam, bukan jampi seloka dan sebagainya. Jadi hati dia jadi kena bila dengar ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dia balik mai, kaum dia tanya, lagu mana wahai Utbah? Lalu dia kata, kalaulah apa yang digambarkan ke atas oleh Muhammad berlaku menimpa ke atas kamu, aku yakin tak ada siapa boleh melepaskan kamu daripada kebinasaan tersebut melainkan dia sendiri. Maknanya apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW itu memang akan berlaku kalau seandainya mereka ini terus menentang Nabi SAW. Jawab mereka, demi sesungguhnya engkau pun juga telah diperdaya oleh Muhammad dengan kelancaran lidahnya. Jawab Utbah pula, apa yang kukatakan tadi adalah pendapatku tentang Muhammad dan pendapat kamu terserahlah kepada kamu sekalian.
Jadi bila kawan-kawan dia tengok, kamu pun kena sihir dengan Muhammad juga. Tadi sebelum pergi bukan main kemas, balik-balik main sembang, kedok pula lah. Nampak gaya kamu pun kena sihir dengan Muhammad juga ni, wahai Utbah. Lalu kawan dia kata, tu pandangan aku. Kalau kamu nak ikut, tambah ikut sudah. Kata Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Di antara min kibar wasadah wa hukama kabilah Quraisy, dan pembesar-pembesar Quraisy ketika di Mekah. Dia, kalau kita baca, dia summa syahida ghazwata badrin ma'al musyrikin wa qutila fiha ala yadi as-sahabi Hamzah ibn Abdul Muttalib wa kana lahu 70 aman. Umur dia 70 tahun dah waktu tu. Itu dia kena bunuh tu. 70 dah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Dibunuh juga wa qutila ma'ahu akhuhu, terbunuh juga pada dalam peperangan Badar itu Syaibah bin Rabi'ah wa ibnuhu, dan juga anaknya Al-Walid bin Utbah. 3 anak sekali ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, mereka dua beradik. Anak dia pun Al-Walid bin Utbah pun juga mati dibunuh dalam peperangan Badar. Baik. Tu. Dia memang hati mereka ni Allah tutup. Macam mana Fir'aun kan? Macam mana Fir'aun. Setelah ditunjukkan berbagai mukjizat oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah sebut fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'. Nabi Musa alaihi salam tunjuk mukjizat. Air di kota Mesir jadi darah habis, tak boleh nak minum. Sampai Fir'aun mati, mandi pun ayak kolam yang penuh dengan darah. Allah hantar mai belalang, habis makan pokok-pokok kayu, habis belalang yang banyak, katak sampai mengkit tidur katak, duduk tempat tidur pun katak, makan pun dengan dikelilingi katak kan, satu Allah tunjuk sebagai balasan sebelum dia dibinasakan. Pun hati dia tertutup untuk menerima petunjuk hidayah daripada Allah, tetap duduk lawan situ lah. Kerana bimbang, hilang kuasa pengaruh dan juga kedudukan tadi ni. Kan? Sampai ke peringkat Nabi Musa AS bawa pengikut-pengikut dia di kalangan Bani Israel, pun dia masih lagi kejar. Sampai ke peringkat akhir, nak mati dah barulah. Ketika mana dilemaskan dalam laut, barulah nak mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan yang selain, yang layak disembah, yang tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara, orang kata apa, manusia-manusia yang Allah tutup pintu hati mereka daripada menerima kebenaran, walaupun kebenaran tu jelas di depan mata, tapi disebabkan bimbang, memikirkan pentingan, kedudukan dan sebagainya. Memang sampai bila-bila pun lagu tu lah, sampai bila-bila pun lagu tu kan, dia sanggup menolak manusia yang jenis lagu ni sampai zaman bila pun. Mak kita apa ada sampai bila pun dia tak mau terima kebenaran dengan sebab bimbang kedudukan akan hilang. Sedangkan Utbah beri pesan, dia kata tadi, kalau kamu terima Muhammad pun, dia jadi mulia, jadi diangkat sebagai ketua, jadi mulia, kamu pun tumpang kemuliaan dia sebab di kalangan bangsa kamu juga, adik-adik kamu juga, orang kampung kamu juga. Apa kamu nak bimbang? Nasihat Utbah kepada puak-puak dia. Tapi puak-puak dia kata apa? Hai, nampak gaya kamu pun kena sihir dengan Muhammad juga, wahai Utbah. Dia kata lagu tu pula. Sikit lagi. At-Tabari dan Ibnu Katsir serta periwayat yang lain menceritakan beberapa orang musyrikin termasuk di antaranya Al-Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il telah datang menemui Nabi SAW di rumahnya, di mana mereka sekalian telah menawarkan kepada baginda hendak menyerahkan wang kekayaan kepada Muhammad SAW sehingga menjadi manusia yang paling kaya di antara yang lain, dan menawarkan juga mengahwinkan gadis jelitawan Arab. Kedua-dua tawaran itu meminta ditukarkan dengan satu syarat sahaja, iaitu memberhentikan sikap penentangannya terhadap orang Arab dan penyembahan berhala, serta memberhentikan kecamannya terhadap adat tradisi yang mereka warisi daripada datuk nenek terdahulu. Bila sahaja tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi, dan sebagai usaha diplomatik, mereka yang terakhir ialah menawarkan supaya Nabi SAW
bertolak ansur, sehari menyembah berhala, dan di hari yang lain pula mereka beramai-ramai menyembah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini juga ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai keterangan lanjut di dalam soal ini, maka Allah menceritakan kepada kita melalui firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Baik, At-Tabari dan juga Imam Ibn Katsir dan juga beberapa periwayat yang lain menceritakan bahawasanya beberapa orang musyrikin, pemimpin pembesar mereka, termasuklah di antaranya Al-Walid bin Mughirah dan juga Al-As bin Wa'il, mari jumpa dengan Nabi SAW, juga membawakan tawaran kepada Nabi, yang mana yang lebih kurang yang disebut tawaran yang dibawa oleh Utbah bin Rabi'ah tadi ni, menawarkan kepada Nabi, mereka sanggup beri harta kepada Nabi untuk menjadikan Nabi orang yang paling kaya di kalangan mereka. Mana himpun beri pada Nabi, kekayaan Nabi itu lebih daripada. Dengan syarat berhenti daripada duk kata berhala ni tak betul apa semua ni lah. Mana berhenti daripada menentang agama yang mereka anuti. Dan juga menawarkan kepada Nabi gadis wanita yang paling cantik di kalangan orang Arab ni untuk dikahwinkan dengan Nabi, nak beri pada Nabi dengan syarat yang sama lah. Tinggalkan kerja dakwah Nabi. Jadi 3 benda: harta, takhta dan juga wanita lah. Jadi 3 benda ni sampai bila-bila pun dia menjadi fitnah. Kan? Berapa ramai dah kita tengok pemimpin-pemimpin peringkat dunia pun jatuh kerana 3 benda ni lah: harta, takhta dan juga wanita. Banyak kan? Baran fitnah yang cukup besar. Kan? Tapi kedua-dua tawaran ni Nabi tolak. Nabi tak mau. Nabi nak, kalau Nabi nak lebih pada tu lagi. Macam kita sebut tadi lah. Bukan tu tujuan dan juga matlamat Nabi SAW. Lalu bila mana Nabi tolak, mereka buat cara kononnya diplomasi lah. Lah macam ni lah. Kita kira mudah lah Muhammad. Kata Al-Walid bin Mughirah dan juga Al-As bin Wa'il. Lah macam ni lah. Kita bertolak ansur. Sehari kami sembah Tuhan kamu, sehari esok pula kamu sembah Tuhan kami pula. Itu dia. Jadi pada kepala otak mereka kira adil lah. Jadi pakat sembah, makna bertoleransi lah tu. Ni fahaman orang-orang liberal dan sebagainya ni, kan? Yang nak meletakkan Islam ni sama dengan agama lain, kan? Sedangkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada agama yang lebih tinggi. Tak ada agama yang Allah redha lain daripada Islam. Pahaman liberal, dia nak meletakkan sama je, agama ni sama je, pakat nak kebaikan, berdoa, tu yang berdoa sekali, duduk atas bentang berdoa sekali dengan agama lain. Pahaman-pahaman yang sesat yang kita kena beringat hari ni, kan. Dia nak bawa ke arah tu. Sedangkan Islam ni tak ada agama lebih daripada Islam. Dan tak ada agama yang Allah redha. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang Allah terima Islam saja. Kan? Jadi dia tawak kepada Nabi lah macam ni lah. Kita pakat bergiliang lah. Sehari kami sembah Tuhan kamu, esok kamu sembah Tuhan kami pula. Rentetan daripada sinilah Allah buat turun satu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Allah panggil pokok ni dengan panggilan kafir. Lepas tu kita nak panggil apa? Allah panggil kafir. Semua orang Kedah lah panggil kapiak kan. Macam kita orang Kedah, orang utara. Kafir. Hei orang-orang kafir. Quran guna istilah kafir. Takkan kita nak sebut hei orang bukan Islam. Kafir. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak pernah menyembah apa yang Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, untuk kamu agama kamu, dan untukku lah agamaku. Mana kamu dengan cara agama kamu, aku dengan cara agamaku. Mana ayat ni menegah kita daripada terlibat sama dalam apa jua bentuk ritual
yang dilakukan oleh agama lain. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu raya-raya apa pun kita nak sambut, jangan duduk terlampau kerana nak jaga hati kononnya orang sana dan sebagainya. Kita terlibat sama. Tak boleh, kena tengok juga. Jangan sampai melampau. Kan? Kononnya orang kata apa, nak tunjuk kita ni jiwa kononnya. Jangan sampai merosakkan akidah kita. Dia ada had batasan dia. Tak boleh terlibat dengan ritual agama lain. Kerana ini akan merosakkan akidah umat Islam itu sendiri. Sebab tu dalam bab akidah ni tegas. Walaupun ditawarkan oleh musyrikin Mekah, Nabi kata tak boleh. Kan? Bagi kamu agama kamu, bagi aku urusan agamaku. Tak boleh terlibat sama dalam apa jua urusan yang melibatkan agama lain. Sampai di situ. Jadi kita sambung, pembesar-pembesar Quraisy tidak berputus asa dengan usaha mereka. Sekali lagi mereka datang beramai-ramai menemui Nabi SAW, mengemukakan pada baginda apa yang pernah ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah di situ. Tanda saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.